Selamat datang ke One One's Channel. Duit penuh warna dan tulus hatinya. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to One WNZ Channel. So hari ni dah tahun ketiga rasanya Cikgu Wan buat video unboxing hadiah Hari Guru. So jom kita tengok apa Cikgu Wan dapat dan daripada siapa. So jom. Okay, first ini daripada Kelab Guru. Wow, ini daripada Kelab Guru, okay? Tengok apa yang kita dapat. Kerusi healing. Wow, besar juga ni. Cantik. So nak pergi camping ke apa senang dah ada kerusi healing daripada Kelab Guru. Hai. So hari ini hadiah daripada warga sekolah, pertukaran hadiah. Hari ini saya dapat daripada PPM Sarawak. Ini dari siapa? Selamat Hari Guru. Comelnya. Thank you. Thank you. Ada hijau. Comel sangat. Dapat towel. Dan juga pen. Thank you so much. Kalau tak silap ni daripada Raja ni. Raja tahun 1. Adik dia Raja. Ini kad daripada Aina, Azalia, Raja, Alia Sofia, Kira, Sumaya dan Ryan Syakif. Cantik Ryan siap bagi ni lagi. Thank you so much. Kita letak sini. Ini daripada Raja tahun 1. Dan ini daripada kakak dia Raja juga. Raja Intan. Comelnya. Towel. Thank you so much Salwa. Dapat Bismillahirrahmanirrahim. So boleh kita letak dekat rumah depan nanti. Thank you Salwa. Selamat Hari Guru daripada Una Mikaela. Thank you Una. Okay, Una bagi. Wah, cantiknya. Ini cawan ni, cawan kaca. Una baik. Thank you so much Una. Sayang pula nak buka. Okay. Ini pula daripada siapa, cikgu tak ingat. Terima kasih tak ada nama. Okay, dapat pen merah. Thank you. Kat sini. Okay, ini Selamat Hari Guru Cikgu Wan daripada Aisyah Fira. Thank you Aisyah Fira. So kita tengok apa Aisyah Fira tadi. Wow, ada box lagi. Macam-macam ada dalam box ni. Air coklat. Wow. Apa highlighter, permanent marker, pen merah, highlighter. Wow. Clip. Cantik dia warna pink clip. So kita ada permanent marker juga. Wah, gula-gula Kopiko. Dan juga tisu basah. Comel sangat. Thank you Aisyah Fira. Aisyah Fira. Okay, next. Kita tengok ini pula. Daripada Amaru Alfa. Amar. Tengok Amar bagi apa. Wow, bunga. Cantiknya. Bunga Hari Guru. Wow, frame gambar. Happy Teacher's Day. Thank you so much Amar. Tabung. Nak suruh cikgu menabung ni. Thank you. Boleh letak kat kelas ni.
Dan whiteboard marker. Agak berguna. Thank you, Amal. Dan parents dia. Next, kita nak dulu. So next kita ada ni. Ini daripada Hafi rasanya, kalau tak silap cikgu kan. Daripada Hafi. Wow. Wow, ada nama. Thank you, happy birthday. Happy birthday, happy Teacher's Day. Thank you, teacher, cikgu Wan. Thank you so much, Hafi. Wow, dapat bag. Boleh letak shilling. Oh, ada kipas. Okay, nanti cikgu charge. Oh, boleh letak macam ni. Oh, narik-narik. Pen. Okay. Nice. Lagi. Kita dapat. Wow. Kekabut. Oh, cantiknya. Oh. Shawl, tudung bawal Kabut tudung bawal. Kat rambut. Cermin. Dan this one. Thank you so much, Ibu Hafi dan Hafi. Cantik. Oh, cikgu pakai nanti. Okay. Next kita tengok daripada yang tepi ni dulu. Comelnya. Ini daripada siapa? Cikgu tak pasti. Lupa daripada siapa ni. Cantik. Bunga. Ini daripada Hanisha Sumaya. Thank you, Hanisha. Walaupun cikgu dah tak ajar Hanisha. Dah jam 5 dah. Tapi Hanisha masih ingat lagi kat cikgu Wan. Okey. Ini ada yang bagi ni. Cikgu tak pasti. Ini komponen marker. Oh, ini daripada Haris. Marker ni. Okay, ni daripada siapa cikgu tak ingat dah. Okay, nanti tengok balik gambar. Dapat tisu. Sangat berguna. Ni selamat Hari Guru. Thank you. Cantiknya. Thank you. Okay, ada yang bagi ni. Selamat Hari Guru cikgu. Cantik keychain. Kipas. Oh, memang function kipas. Okay, kita dapat dermil. Kita ada juga pen. Thank you. Okay. Thank you so much. Okay, ini kita ada cermin dari Cik Wah. Boleh cermin hari-hari cermin diri anda. Thank you so much Kak Wah dan orang kantin. Thank you masak sedap-sedap Cik Wah. Dari siapa Cik Wah? Kita letak sini dulu. Gabungkan kat sini. Okay, next kita tengok daripada siapa. Okay, ni kad. Daripada Aisyah Humaira 5 Alpha. Happy day. Wah, dia kata hari tu. Pour up. Bagus Aisyah. Pour up. Wow, cantiknya. Boleh buka macam ni. Thank you, terima kasih kerana sudah mengajar saya. Saya doakan cikgu supaya berjaya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Thank you Aisyah. Wow, macam sofa ni. Kreatif lah Aisyah. Thank you so much Aisyah. Cikgu sangat hargai anak-anak 5 Alpha, 3 Alpha, kelas beta pun yang masih ingat cikgu Wan, walaupun cikgu Wan dah tak dapat ajar dah untuk tahap 2. Tak tulis nama dah sayang. Tengok cantik. Wow, mini fan. Comelnya. Mini fan. Warna pink.
punya van. Oh, apa? Ini juga ada cheese nut. Wow, cheese nut. Sedap ni. Kita juga ada apa? Biskut Lexus. Oh, ni apa? Teh Rose flower tea. Okay. Rose flower tea. Keychain Cameron Highland from Iris Rania. Thank you Iris Rania. Selamat Hari Guru untuk Cikgu Wan. Thank you Iris Rania. Alhamdulillah tahun ni Cikgu Wan dapat projek dengan Iris Rania untuk buat filem pendek dan alhamdulillah kami berjaya ke peringkat negeri. So thank you so much Iris Rania, walaupun Cikgu Wan tak ajar awak juga tapi masih ingat. Thank you. Okay, next tengok yang depan-depan dulu. Okay, ni comel juga, ada pensel Kyukuromi, ada pen merah. Thank you so much kepada yang beri hadiah. Tak dapat tulis nama, nanti Cikgu Wan check balik. Thank you so much. Kita letak dulu. Okay, next kita ada comelnya. Apa ni? Comel. Sapu tangan. Wah, kita ada coklat. 2 coklat. Dan 2 sarung tangan. Comelnya sarung tangan dia. Thank you so much. Cikgu cakap buka dan guna sarung tangan. Sarung tangan pula. Sapu tangan. Astagfirullah. Sapu tangan. Okay guys, sapu tangan. Okay, next. Ini pun daripada siapa cikgu tak ingat. Ini pun sapu tangan. Selamat Hari Guru. Thank you so much. Kita letak dulu. Kita buka. Ini daripada Soleha. Thank you Soleha. Notebook cantik. Selamat Hari Guru. Guru inspirasiku. Alhamdulillah. Thank you Soleha. Daripada satu Alfa. Okay. Next kita ada bunga. Kalau tak silap cikgu ni daripada Shashwin. Thank you so much Shashwin bagi bunga dekat cikgu. Okay, next kita ada Cikgu Wan pen. Selamat Hari Guru. Oh, Afan. Thank you Afan. Wah, comelnya. Ada gula-gula. Thank you so much Afan. Cikgu buka, cikgu makan. Okay, next kita ada Selamat Hari Guru pada Cikgu Wan. Untuk Cikgu Wan. Okay, ni thank you so much pada yang bagi. Tak ada nama kat sini. Cikgu Wan guna, okay? Not bad. Banyak. Wow, ni pensel. Dengan pen. Thank you, ni berguna ni. Nanti kalau kawan-kawan awak tak bawa pensel lah, Cikgu Wan pinjam ni. Okay? Thank you so much. Okay, next kita ada Selamat Hari Guru daripada Yusuf Firdaus. Thank you Yusuf Firdaus. Tadi adik Aisyah Humaira kita ajar adik dia, kakak dia. Sekarang kita ajar dia. Wow, moisturizing hand wash. Macam tahu-tahu je hand wash cikgu dah habis. Nak guna je hand wash. Thank you so much. Okay, next kita ada pen ni. Daripada siapa ni? Tak ada nama. Thank you so much yang bagi pen ni. Nanti cikgu check balik Okay, ni Selamat Hari Guru ikhlas pada Syafiq. Wah, Syafiq. Oh, ikhlatin kita kan. Wah, Syafiq bagi pen hitam. Yes, cikgu-cikgu sangat menggunakan pen hitam Thank you so much Syafiq. Big pen. Okay, next kita ada ni Cikgu Wan dari Alia Sofia. Thank you Alia Sofia. Alia Sofia bagi apa? Alia Sofia. Wow. Wow, ya Allah. Brush on sale ni. Cantiknya brush. Ya Allah, cantiknya Alia. Thank you so much. Selamat Hari Guru. Cikgu Wan sayang Cikgu Wan. Thank you. Ini Cikgu Wan sayang Cikgu Wan. Comel. Cikgu Wan pakai tudung pink ya Alia. Thank you so much Alia.
Ni apa Alia? Wah, thank you Alia. Wah, comelnya bag. Selamat Hari Guru, insya-Allah boleh pakai. Thank you so much Alia. Ya Allah, mahal ni. Thank you Syafa. Thank you so much. Okay, next kita ada ni. Cute ni. Daripada siapa? Cute ni. Cute. Daripada Sharifah Sumaya. Thank you Sharifah Sumaya. Wah, comelnya. Warna-warni. Dapat permanent marker juga. Thank you Sharifah Sumaya, the parents dia. Thank you so much. Okay, next kita ada daripada siapa? This one. Oh, banyak ni. Wah, cantik lah. Cantik. Nanti guna. Comelnya. Bag. Lagi kita ada fish magnet. Adam Fikri. Thank you Adam. Adam bagi fish magnet. Campur-campur kot Assalamualaikum. Wah, tempat gantung lah. Boleh gantung nanti kita letak kat kelas ni. Menarik. Ni daripada Fayad Syakib dengan Izzat Mikael kalau tak silap. Thank you so much. Wah, itu cikgu Lina, okay? Okay, next lagi kita ada daripada ni siapa lah? Tak ada nama. Panda. Comelnya. Alah, Happy Teacher's Day. Panda punya mak. Macam mana tidur dia? Macam mana buka dia? Cantik-cantik Happy Teacher's Day mak. Thank you so much yang bagi. Allah, comelnya. Kalau tengok panda ni, tinggal cikgu teacher shoe. Minat panda. Okay, simpan kat tepi. Okay, next kita ada ni Yusuf Martin. Wah, thank you so much Yusuf Martin. Good night. Wah, tengok dia bagi apa. Apa ni? Wah, pewangi kereta. Boleh pakai pewangi kereta. Esok kita pakai pewangi kereta. Ini kopi ka. Air kopi. Nak buat air kopi. Okay, menarik. Ini alah, hai comelnya. Klip rambut. This one. Wah, Wonder Dewi, Wonder Lab. Boleh pakai malam ni. Okay. Thank you so much. Dan juga Wonder Lab. Apa ni? Bubble mask. Thank you Yusuf Martin. Thank you so much. Banyak ni macam boleh guna dekat kereta. Thank you so much Yusuf Martin. Okay, next kita ada lagi daripada ni. Comel lah. Comel sangat. Daripada Putri Irene. Wah, Putri Irene. Tengok Putri Irene bagi apa. Comelnya. Ribbon-ribbon ni kita simpan. Senang pergi hadiah. Okay. Putri Irene. Sini boleh baca ke? Boleh baca ni. Ya. Selamat Hari Guru buat cikgu. Terima kasih kerana sabar dengan saya dalam mata pelajaran. Ni Cikgu Brenda. Ya Allah, nanti kena baik kat Cikgu Brenda. Akan jadi murid baik, murid yang berjaya dunia akhirat. Anak bagi apa? Wah, comelnya. Beg duit. Ni. Ramai yang puji apa? Keychain jam ni. Sebab senang nak digunakan. Ada pen. Thank you Ana. Semoga Ana seperti berjaya, okay? Next, kita nak tengok siapa pula. Terima kasih Guru Bitara Nadi Negara Ikhlas daripada Sofia. Aisyah Sofia.
Alfa. Wow, macam-macam ni. Thank you Aisyah Sofia. Wah, ada Ulta, pen merah. Allah Akbar. Ulta. Wow, brush. Ini paling cikgu suka brush. Boleh guna ada 1, 2, 3, 4. Thank you. Macam tahu-tahu je brush cikgu dah habis. Thank you so much. Kita boleh guna brush ni. Okay, ada tisu. Wah, ada biskut, cream cheese. Cream cracker ni all time kopi. Wah, thank you. Kita kena pesatkan balik ni. Ni paling cikgu suka. Brush. Okay, next kita ada daripada wah, comel lah. Comel. Ini pen daripada siapa lah, tak ada nama. Ini wah, comelnya towel Hari Guru. Thank you so much. Okay, nanti kita guna. Banyak sangat hiasan nak letak kat bilik guru ni. Okay, next kita ada ni daripada siapa pula. Wow. Thank you. Marker dengan pen. Ya, sangat berguna ya pen. Guru-guru memang hargai pen, jangan risau. Apa-apa hadiah yang kami dapat pun memang kami hargai dengan sepenuh hati. Okay, next kita ada ni. Selamat Hari Guru. Ini apa ya? Cadar ke? Cadar kot. Woi, baju tidur. Apa ni? Oh, baju. Wah, baju tidur. Thank you, comelnya. InsyaAllah cikgu pakai nanti. Syawal Bella. Comel kan? Mangkuk-mangkuk ni. Selalu cikgu gunalah mangkuk-mangkuk Bella bagi ni. Okay, Syawal, thank you so much. Orang tak ajar dah lama. Masih lagi nak cikgu. Okay, next kita ada Happy Teacher's Day from Ryan Shaki. Okay, Ryan bagi apa? Thank you so much, Ryan. Sorry. Wow, mangkuk. Bukan mangkuk, tempat letak. Comelnya. Kan, nak buat puding ke? Ais krim tu. Thank you so much, Nadia dengan Ryan. Wah, menarik lah. Thank you. Thank you sangat. Okay, dah. So next kita last daripada Hana. Happy Teacher's Day Cikgu Wan. Hana 5A. Thank you Hana. Comelnya. Kapibara. Okay, pen boleh guna. Thank you so much. So alhamdulillah, itu sahajalah perkongsian Cikgu Wan untuk unboxing kali ni. Apa yang Cikgu Wan nak cakap, terima kasih banyak-banyak kepada semua ibu bapa yang masih bermurah hati untuk memberi hadiah. Pada ibu bapa yang tak bagi hadiah pun Cikgu Wan ucapkan terima kasih, sebab ingatan daripada murid-murid tu paling penting. Dan yang memberi hadiah ni kira bonus lah. Cikgu Wan tak berharap sangat. Kalau ada, alhamdulillah, dan Cikgu Wan terima dengan sepenuh hati pemberian anak-anak murid dan ibu bapa semua. Semoga segala doa, hadiah, rezeki yang diberi kepada Cikgu Wan ni berbalik kepada kalian semua. Dan Cikgu Wan sentiasa doakan anak-anak murid Cikgu Wan berjaya dunia dan akhirat. Jangan lupa Cikgu Wan tahu. So sebelum tu jangan lupa like, komen dan subscribe 1WNZ channel. Bye. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe 1WNZ channel.